Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Pertembungan final Piala Malaysia 2024-2025, final yang cukup dinantikan antara pasukan Pahang ataupun JDT. Hanya satu pasukan ini saja bakal jadi juara pada hari esok lah. Jadi atas kertas memang semuanya berpihak kepada JDT lah. Tapi apa-apa jangan pandang rendah lah kepada skuad Tok Gajah ni. Sebab apa? Skuad Seri Pahang ni antara skuad yang pandai menyakat pasukan-pasukan pilihan, Mat. Takut kat final nanti pasukan Seri Pahang pun menyakat tim pasukan JDT. Apa-apa, kita tunggulah pertemuan epik ni pada hari esok pada jam 9 malam di Stadium Nasional Bukit Jalil lah. Tapi hype final ni macam kurang sikit lagi. Dengar tiket pun masih banyak lagi tak terjual. Tak macam dulu-dulu. Cakap je final Piala Malaysia fuh. Sehari je boleh habis tiket, Mat. Tapi apa-apa, kita tetap doakan lah Stadium Nasional Bukit Jalil esok boleh full house lah dengan kedatangan penyokong-penyokong daripada pasukan Seri Pahang dan pasukan JDT. Kita tahu dua pasukan ni kalau kat final memang gempak gemita lah pada dulu-dulu, Mat. Jadi jom kita preview sikit lah tentang pertembungan final antara pasukan Seri Pahang bertemu pasukan JDT pada hari esok. Jadi ini merupakan final ke-10 pasukan JDT termasuk pasukan Johor dalam pentas final Piala Malaysia ni sejak tahun pada 1921. Manakala untuk pasukan Seri Pahang ini merupakan final ke-9 mereka lah. Jadi untuk pasukan Seri Pahang mereka pernah bergelar juara sebanyak 4 kali. Manakala untuk pasukan JDT mereka pernah bergelar sebanyak 6 kali juara Piala Malaysia lah, termasuk 4 untuk pasukan JDT dan 2 untuk pasukan Johor FA. Jadi ikut sejarah pasukan Pahang ni pernah bertemu pasukan JDT sekali dalam final Piala Malaysia iaitu pada tahun 2014. Ketika itu pasukan Pahang menang 5-3 dalam sepakan penalti. Bagi aku ini adalah game paling epik dalam sejarah lah final Piala Malaysia. Sebab apa? Penuh drama, penuh kontroversi dengan aura penyokong yang cukup gempak gempita. Bagi aku final Piala Malaysia 2014 adalah final terbaik. Jadi kita harapkan yang final 2025 ni bakal berulang macam drama pada final 2014 lah, Mat. Jadi mengikut head to head untuk pertemuan antara pasukan Seri Pahang bertemu pasukan JDT dalam 10 pertembungan terakhir, pasukan JDT memang segah-gahnya lah apabila mereka berjaya menang sebanyak 8 kali dan kosong untuk pasukan Seri Pahang dan seri sebanyak 2 kali lah. Jadi kali terakhir pasukan Seri Pahang ni menang ke atas pasukan JDT adalah pada tahun 2018. Ketika itu mereka berjaya mengejutkan pasukan JDT 3-0 lah, Mat. Jadi hampir 7 tahun lah pasukan Seri Pahang ni tak pernah menang langsung bertemu dengan pasukan JDT. Jadi laluan untuk kedua-dua pasukan ni sebelum ke final Piala Malaysia ni, untuk pasukan JDT mereka berjaya menewaskan pasukan KL Rovers dalam pusingan ke-16, menewaskan pasukan KL City dalam saingan suku air dan menewaskan pasukan Terengganu di saingan separuh akhir. Mereka akan 21 gol dan hanya 2 bolos saja dalam 3 perlawanan. Satu statistik yang cukup menggerunkan lah untuk pasukan JDT ni dalam pentas Piala Malaysia ni lah, Mat. Manakala untuk pasukan Seri Pahang, mereka berjaya menewaskan pasukan Selangor pada pusingan ke-16, menewaskan pasukan Perak, saingan suku air dan Sabah di saingan separuh akhir. Mereka akan 10 gol dan bolos sebanyak 7 gol lah. Itu yang aku cakap pasukan Pahang ni dalam pentas Piala Malaysia ni mereka banyak mengejutkan pasukan-pasukan pilihan. Sebab apa? Mereka ni antara tim yang kuat menyakat lah, pasukan-pasukan pilihan ni. Jadi untuk 5 perlawanan terakhir untuk kedua-dua pasukan ni boleh nampak form mereka agak positif lah untuk pasukan JDT apabila mereka berjaya menang 4 kali dan tewas sekali bertemu dengan pasukan Buriram. Manakala sama juga dengan pasukan Seri Pahang, mereka berjaya menang 4 kali dan tewas sekali bertemu dengan pasukan Kuching City. Jadi kalau kita tengok form antara kedua-dua pasukan ni, form mereka agak positif lah sebelum pertemuan final pada hari esok lah, Mat. Seterusnya untuk ramalan ke-11 utama untuk final Piala Malaysia pada hari esok, aku rasa JDT confirm sah-sah akan turunkan barisan terkuat mereka lah. Sebab apa? Mereka tiada isu kecederaan, tiada isu pengantungan. Kalau kita tengok Hong Wan pun dah start turun training, Mat. Tapi aku rasa Hong Wan takkan diturunkan lah esok. Jadi sudah tentulah Bersen, Arif Aiman ataupun Morales ataupun Juan Muniz bakal jadi senjata utama untuk pasukan JDT merobek gol pasukan Pahang lah esok. Seterusnya untuk pasukan Seri Pahang, nampaknya mereka sedikit tempang lah apabila 2 pemain tambatan mereka iaitu Kepah dan juga Hidalgo tidak boleh main disebabkan Kepah digantung perlawanan, juga Hidalgo disebabkan beliau ni telah dilungkan daripada pasukan JDT, so beliau tak boleh main lah lawan JDT pada hari esok. Tapi aku rasa mungkin Fandi tak ada masalah. Sebab apa? Untuk 2 perlawanan terakhir ni nampaknya pasukan Seri Pahang pun tak gunakan Himat Kepah dan juga Himat Hidalgo. Nampaknya Fandi dah uji kaji, dah gunakan strategi awal tanpa menggunakan Kepah dan juga Hidalgo ni, dan finally mereka berjaya menang jugalah untuk 2 perlawanan terakhir nanti. Jadi aku rasa memang Fandi ada strategi yang terbaik tanpa menggunakan 2 penyerang ni, Mat. Sebab apa? Beliau masih ada lagi pemain-pemain seperti Aguero, Agapov dan juga pemain seperti T Saravana untuk merobek gol pasukan JDT esok lah, Mat.
Seterusnya untuk 3 pemain tumpuan setiap pasukan, untuk pasukan JDT sudah tentulah 2 iaitu Arif Aiman dan juga Bersa yang sudah tentu bakal cari gol untuk pasukan JDT. Seterusnya Juan Muniz. Sebab apa kita tahu yang selalunya dalam final Piala Malaysia ke final Piala FA ke, confirm beliau akan keluarkan skill free kick beliau untuk skor gol lah mat. Seterusnya untuk pasukan Seri Pahang sudah tentu Aguero, antara pemain yang sudah tentu untuk direncanakan Fandi untuk cari gol untuk pasukan Seri Pahang. Seterusnya pemain yang kedua adalah Adam Noor Azlin. Kita dah boleh nampak permainan beliau semakin matang sekarang, menjaga bahagian defender pasukan Pahang. Cukup menarik lah untuk kita lihat beliau kawal bersen esok. Seterusnya pemain yang ketiga adalah pemain muda yang sedang meningkat naik iaitu Saiful Jamaluddin. Cukup teruja aku nak tengok esok beliau mengawal bahagian tengah pasukan Seri Pahang Lamat. Jadi sudah tentulah final pada hari esok bakal jadi final yang cukup menarik untuk kita saksikan, dengan mungkin pasukan JDT akan gunakan taktik kau menyerang, manakala pasukan Seri Pahang mungkin gunakan taktik patimbas dan counter attack selepas itu untuk cari gol Ahmad. Jadi korang rasa pasukan mana yang bakal menang pada hari esok, JDT ataupun pasukan Seri Pahang? Korang boleh komen kat bawah ni lah. Alright, jadi untuk penyokong kedua pasukan juga, aku harapkan perjalanan korang daripada JDT, daripada Johor dan juga Pahang akan selamat sampailah ke Stadium Nasional Bukit Jalil dengan selamat, amin. Tiada gaduh-gaduh, friendly, kita happy-happy je. Kita lihat game yang cukup menarik pada hari esok lah. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk tekan like, share dan juga komen. Aku Assalamualaikum.